Okey, maths. Ni sekolah konvent ya? Okey, hari ni kita tengok bulatan. Okey. Ingat ya bulatan ni tingkatan berapa punya ni? Form 4 ke tingkatan 4? Sama je. Ya. Saya. Betul. Saya dulu memang tak belajar pun bahasa Inggeris. Masa matematik saya bahasa Melayu. Bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris lah. Takkan bahasa Inggeris belajar bahasa Melayu. Okey. Bulatan ni soalan bulatan. Soalan bulatan. Dia ada paper 1. Betul? Paper tu apa? Kertas 1 dengan paper 2. Okey. Yang kalau kamu tengok tajuk bulatan yang tingkatan 4 tu, dia tulis bulatan apa? Memanglah bulatan apa? Tajuk tu. Kamu tengok betul-betul. Dia tulis situ bulatan 3. Maknanya bulatan yang ketiga kamu belajar. Bulatan 1 kamu belajar masa bila? Form 1. Kan? Betul tak? Form 1 ke form 2? Bulatan 2? Form 3. Bulatan 2 saya ingat. Tingkatan 3. Bulatan 1 tingkatan 2 sebenarnya. Bukan tingkatan 1. Betul? Bulatan 3 tingkatan 4. Soalan SPM? 1, 3. Okey. Yang kertas 1 ini bulatan 3 soalan dia. Yang kertas 2 bulatan pula. Bulatan 2. Bulatan 1 asas dia. Betul tak? Pernah tengok tak pernah tengok soalannya? Entah tengok tak ada. Pernah. Tak confident je jawab. Tahu je. Yang kamu tak boleh jawab. Kan? Yang ni kamu tak boleh jawab sebab dia tingkatan 3. Dia melibatkan luas bulatan, luas sektor, panjang berat, lilitan bulatan, lagi itu panjang lengkung. Lepas tu ni dia soalannya. Kalau kamu tak tahu yang bulatan 2 ni, tak boleh jawab lah soalan ni. Kan? Betul. Ingat ke? Mudah tak ingat. Saya terangkan yang bulatan 2. Sebelum 2 pergi 3 tu kan, kita tengok yang bulatan 2 nya dulu. Okey, senang je. Tak susah. Saya ajar kamu yang senang je. Rugi siapa tak masuk kan? Okey. Ini apa? Recall back. Okey, kita ada bulatan. Okey. Luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2. J itu R lah. Okey. Pi J kuasa 2. Hamizah kenapa tenganga je? LK tak kerti, mat pun tak kerti juga. J tu apa? R tu apa? Salah, R tu Romi. Okey. Boleh? Kan kamu tak kisahlah kamu ganti J ke, kamu ganti R ke, kamu ganti P ke. Yang penting ini adalah dia punya jari. Faham? Itu luas. Okey. Kalau ada macam gini. Okey. Jeng. Sini ada theta. Luas sektor. Sama dengan tak payah ingat pun tak apa.
Apa yang ada kat sini? Sudut 360. Theta kan? Theta tu sudut kan? Berapa sudut yang penuh? 360. Darab balik dengan yang dia punya luas. Dapatlah luas itu. Kan? Tak payah hafal pun tahu. Betul? Okey. Ini cerita pasal luas. Okey. Yang ini. Panjang lilitan sama dengan 2 pi J. Pi R ke pi J sama tak? Betul ke? Saya tak ingat. Salah lah. Rasa betul ke salah? Betul tak? Betul tak? Tak tahu. Kamu yang belajar, saya ajar je. 2 pi J. Kalau ada panjang lengkuk, ada theta sini, A B, panjang lengkuk AB ni macam mana? Lengkuk sama dengan theta per 360 darab 2 pi J. itu je. Kan? Dah selesai lah. Bolehlah jawab kertas 2. Tengok contoh soalan. Tak adalah pula. Soalan ni semua kertas 1. Contoh soalan bulatan 1, bulatan 2, bulatan 3. Bulatan 1 soalan tajuk 7. Ni contohnya. Soalan mirip. Mirip lah. Nampak tu? Ini adalah soalan SPM 2003. Pernah tengok ke? Masya Allah. Tak pernah tengok? Macam mana ni? Berapa ni lagi nak ambil exam ni? Ni contoh dia. Ni 2003, nampak? Sebab yang lori-lori tu luas lah. Kan? Yang ni soalan 2005. Lori juga. Semua nampak? Semua lori-lori. Nampak tu? Boleh ke jawab? Asasnya yang tu mula tadi. Kita tengok satu soalan. Contoh. Yang inilah. Sebab nampak jelas sikit. Okey, dalam rajah berikut O ialah pusat semi bulatan. O ialah pusat semi bulatan ni lah. Dan GOH ni sektor bulatan berpusat di G. EO mana EO? EO ini adalah 10. Gunakan pi. Perimeter dalam sentimeter luas seluruh rajah. Kalau perimeter mesti dia berkaitan dengan lilitan bulatan. Betul? Okey, cuba kira. Pertama sekali kalau kamu nak kira perimeter, kena tahu panjang lengkuk ni. Betul? Panjang lengkuk ini. Okey, berapa panjang lengkuknya? Formulanya. Cepat-cepat kira. Berapa panjang lengkuknya? Panjang lengkuk EFG. EFG sama dengan theta per 360 darjah darab 2 pi J kan? Theta dia berapa? Cikgu 180 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab J. Tak tahu. Ni bagi 10 16 tu bukan J dia. Okey, kira. Cepat. Takkan macam budak tingkat 1 juga kiranya. 5 minit baru dapat jawapan.
Kalau ini jadi 1, ni jadi 2. 1/2, 2 tolak. 22/7 darab 10 je. 3 apa benda? Sentimeter. Ini dah dapat. Boleh. Okey, cari panjang lengkuk OH. Panjang lengkuk sama. OH sama dengan theta per 360 darjah darab 2 pi j juga. Theta dia 45 darjah 360 darjah darab 2 22/7 darab 10. 10 sama. Ini pusat, ini ke sini 10 lah. 7.85. Berapa? 7.86 cm. Semua dapat. Samalah jawapannya. Jadi panjang lengkuknya, jadi perimeter dia tambahlah. Ini tadi semua kita dapat berapa? 31.43. Yang ini 10, betul? Ni 7.86. Sini 10. Kira berapa semua? Perimeter berapa? Sentimeter. Betul? Kita tengok jawapan belakang. Bab mana dia punya jawapan lah? Memang tak ada jawapan ni. Oh ada ni. Soalan mirip. Kertas 2 soalan 1. Kertas 2 soalan 1. Dia 43 1/21 lah. Tukar pada pecahan. Kamu dapat 59. Salah, itu soalan, itu jawapan lain ni. Kertas 2 yang bawah ni. Gabra je. Itulah 59. 2/7 tu 0.29. Kan? Letih pun jawab. Tak adalah susah sangat kan? Luas. Kira luas pula. Cepat. Okey. Mula-mula kamu cari luas separuh bulatan tu dulu. Luasnya berapa? Luas separuh bulatan. Separuh bulatan EFG. Berapa? Theta per 360 darjah darab pi j kuasa 2. So ini jadi setengah. Jadi pi j kuasa 2/2 lah. Betul? Sebab dia kalau separuh mesti perbahagi je 2. Kan? Sebab kamu tahu ini 180 bahagi 360 setengah. Betul? Faham ke tak? Adilah tenganga-nganga. Macam mana? Buat sudah bagi 2. Boleh juga. Tapi nampak panjang lah. Yang ini, pi ni maknanya 180/360 kali 1. Ni kali 2. Maknanya kamu letak terus 2 bawah tu. Sama je. Kan? Okey, jadi berapa? 22/7. J kuasa 2 berapa? J kuasa 2 10 kuasa 2 bagi 2 berapa? 157. Okey. Tapi itu semua sekali. Kena tolak segi 3 tu. Nampak? Okey, segi 3. Luas segi 3, keluarkan segi 3. 8. Ni 16. Sini 20. Boleh tak cari luas segi 3 ni? Terus cari boleh? Boleh? Setengah kali tapak kali tinggi. Tinggi ada, tapak tak ada. Cari tapak macam mana?
Square root tu apa? Ni 16 kuasa 2. Teorem. Banding kuasa Yap. 20 kuasa 2 sama dengan, oh bukan. Ini tapak ni berapa? Tapak. Kira tapak je. Tapak kuasa 2 sama juga dengan 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Berapa? 12. Yep, tapak sama dengan 12. Hafal dah koma ya. 20, 16, 12 kan? Okey. So, luas segitiga sama dengan setengah kali tapak. Tapak 12, tinggi 16. 2 kali 1, 2 kali 6. 6 kali 16? 90. Ni ah? 6 kali 6, 18. 6 kali 6, 36. Berapa? 36. 96. Apa benda? 96 cm. Dah dapat dah. Dah dapat dah luas ini. Ya. Jadi? Okey. Tolak. Luas. Macam mana nak sebut ni? Luas berlorek EFG. EFG sama dengan 157.14 tolak 96. Berapa? Apa benda? Okey. Itu baru kat atas. Yang bawah? Weh, panjang nak jawab matematik ni. Kena 2 kuarter. Okey, ini dah settle. Dapat dah. Yang bawah? Luas sektor OHG sama dengan 45 per 360 darjah darab pi 22 per 7 J 10 kuasa 2. Kira. Ha? 3. So, luas kawasan berlorek sama dengan tadi 61.14 tambah 39.29. Berapa? 100.43. Kejap selesainya. Boleh? Betul ke? Tengok. Baru tengok depan belakang. Salah lah. 103/7. Oh, kalau koma sama lah tu. Kalau tingkat 1. Lah cikgu. Salah. Ada soalan? Boleh jawab lah. Dapat ni boleh jawab lah. Kalau tak tambah, tak salah. Cuma kamu tak dapat tang yang jawapan ni lah. Jawapan ni biasanya 1 markah tu. Kamu tak dapat lah. Kamu dapat hak ini je lah. Kalau markah dia, biasanya markahnya berapa? 6. Kalau markahnya 6, dapatlah 5. Kan? Ni 6 markah ditulis tu. Banyak lagi. Isometri 20. Kan? Ini 6 ni lebih kurang soalan apa? Itu 5. Lebih kurang ni pembesaran pengecilan. Pembesaran pengecilan apa? Rajah sama luas. 7. Tak ada susahnya, ni lagi senang. Tak payah nak kena pakai jangka lukis. Kira je. Cuma kena kertas lebih sikit. Okey, selesai ya paper 2. Dah dapat 6 markah. SPM 6 markah dalam tangan. Cukup. Okey. So, yang masuk yang paper 1 ni je lah bulatan 3. Paper 1 ni bulatan 3. Tapi asas daripada bulatan 2 tu kamu kena tahu juga.
Ingat lagi ke? Okey, tak apa. Relax.